Kita semua selalu sebut pasal strategi kan? Strategi nak siapkan kerja, strategi bisnes, sampaikan strategi nak elak jam balik raya pun ada. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, dari mana sebenarnya datangnya perkataan ni? Jom kita gali sama-sama. Soalan dia nampak simple kan? Dari mana datangnya perkataan strategi? Percayalah, jawapan dia bukan datang dari mana-mana bilik mesyuarat korporat yang sejuk tu. Asal-usulnya datang dari tempat yang jauh lebih mencabar dan berisiko tinggi. Okey, hari ni, bila kita sebut je pengurusan strategik, kita bayangkan proses yang tersusun, sistematik untuk capai target syarikat. Bunyinya memang kemas dan profesional. Tapi, jangan tertipu. Asal-usul idea ni sebenarnya jauh lebih huru-hara. Sekarang, jom kita patah balik ke masa lampau. Lupakan sekejap pejabat dan komputer. Cuba bayangkan bunyi pedang berlaga, pekikan pahlawan. Sebab kat sinilah, di tengah-tengah kekalutan medan perang zaman dulu, idea strategi ni dilahirkan. Semuanya bermula dengan satu perkataan dari zaman Yunani kuno, strategos. Perkataan ni bukan bermaksud rancangan atau plan tau. Maksud dia sebenarnya jauh lebih berkuasa dari itu. Strategos ni maksudnya ketua tentera atau jeneral perang. Cuba bayangkan, maksudnya strategi pada asalnya bukan pasal carta pie atau graf, tapi pasal seorang pemimpin yang nasib beribu-ribu askar dia terletak kat tangan dia. Ia tentang kepimpinan di saat-saat paling genting. Masa mula-mula dulu, tujuan strategi ini sangat direct, iaitu untuk menang perang. Itu je, tak ada fikir pasal untung, tak ada fikir pasal kepuasan pelanggan, isu dia cuma satu, hidup atau mati, menakluk atau ditakluki. Okey, dari medan perang yang berdebu tu, idea ini kemudiannya melompat ke satu arena yang sama sekali baru. Pedang diganti dengan kod dan tali leher, dan kubu pertahanan pula diganti dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Selamat datang ke dunia strategi perniagaan. Nampak tak perubahan dia kat sini? Dulu, matlamatnya nak kalahkan tentera musuh. Sekarang, matlamatnya nak kalahkan syarikat pesaing. Peraturan main mungkin dah lain, tapi semangat nak menang tu tetap sama. Medan perangnya sekarang ialah pasaran. Jadi, apa maksud menang dalam perang bisnes ni? Senang je. Maksudnya, dapat untung lagi banyak. Dapat tarik pelanggan baru. Dan yang paling penting, pastikan pesaing kita sentiasa tertinggal kat belakang. Senjata dah lain, tapi matlamat nak jadi nombor satu tu sama je. Bunyi macam hebat kan? Tapi dalam dunia nyata, apa sebenarnya senjata yang jeneral-jeneral korporat ni guna? Macam mana dorang berperang dalam pasaran setiap hari? Inilah dia, senjata-senjata dorang. Promosi jualan yang kita susah nak tolak. Harga barang yang sengaja diletak lebih rendah sikit dari kedai sebelah. Malah iklan yang tiba-tiba muncul kat telefon kita lepas kita sembang pasal sesuatu, itu semua adalah taktik dalam peperangan korporat zaman moden. Tapi kan, evolusi strategi ni tak berhenti kat bilik mesyuarat tau. Ia ambil satu lagi langkah yang besar. Keluar dari dunia yang hanya fikirkan keuntungan dan masuk ke satu alam di mana matlamatnya jauh lebih mulia. Untuk kebaikan kita semua. Dan kat sinilah perbezaan paling ketara. Fokus dia pusing 180 darjah terus. Daripada fikir macam mana nak maksimumkan untung untuk pemegang saham, ia beralih kepada macam mana nak maksimumkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Cuba fikirkan pasal jalan raya yang kita guna hari-hari, sekolah tempat anak-anak kita belajar, atau hospital yang jaga kesihatan kita. Di sebalik semua tu, ada strategi. Kerajaan guna pemikiran strategik untuk rancang semua ni, guna duit cukai kita untuk bangunkan negara dan selesaikan masalah-masalah besar. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Sebenarnya, ia tunjukkan betapa hebatnya perjalanan sesebuah idea. Satu konsep yang lahir dari huru-hara peperangan, rupa-rupanya boleh berevolusi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik. Ringkasnya, inilah perjalanan dia dari medan perang ke bilik mesyuarat dan akhirnya untuk pembangunan negara kita. Satu evolusi idea yang sangat-sangat luar biasa kan? Jadi, poin paling penting yang kita kena ingat ialah strategi, tak kisahlah apapun bentuknya, ia adalah satu alat yang sangat berkuasa. Ia adalah cara berfikir yang sistematik untuk capai apa saja matlamat, sama ada kita di medan perang, dalam bisnes atau dalam merancang masa depan negara. Dan ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk masa depan. Kalau strategi boleh berubah dari alat untuk perang kepada alat untuk kebaikan awam, apa lagi sempadan seterusnya yang ia boleh tempuhi? Dan yang lebih penting, macam mana anda boleh gunakan pemikiran strategik dalam hidup anda untuk bawa perubahan? Cuba fikirkan.